Nak tahu tak apa 5 buah yang bagus untuk mereka yang ada masalah lutut? Yang pertama adalah buah cherry sebab dia kaya dengan anti-cyanin yang boleh bertindak sebagai anti radang semula jadi. Boleh legakan sakit ataupun bengkak dekat sendi dekat lutut. Yang kedua nenas sebab nenas tu dia ada kandungan enzim bromelain yang boleh mengurangkan bengkak dan sakit dekat sendi. Yang ketiga adalah buah limau ataupun buah lemon yang tinggi dengan vitamin C yang boleh menyokong penghasilan kolagen dekat kita punya sendi dan juga kita punya lutut. Yang keempat, buah kiwi pun dia tinggi dengan vitamin C dan antioksidan. Dan yang kelima, buah anggur. Yang mana buah anggur pun antara buah yang kuat dengan antioksidan yang boleh legakan ataupun boleh melindungi tisu rawan daripada kerosakan. Dan jangan lupa juga untuk amalkan minum susu kunyit kolagen yang memang diformulakan khas untuk mereka yang ada masalah sendi ataupun masalah lutut. Ada masalah sakit lutut? Nak dapatkan susu kunyit kolagen? Boleh dapatkan di Siam Farmasi berdekatan dengan tempat tinggal anda. Ingat, pastikan original baru beli, boleh beli di Siam Farmasi. Datang sini boleh dapat konsentrasi percuma. Jangan lupa dapatkan sekarang.